Assalamualaikum, Annyeong. Welcome to 30 hari Minecraft Battle Edition bersama Bawang. So, jom start. Play. Let's go. Okay. The original name for Minecraft was Cave Game. Cinca? Okay. Okay. Sebelum kita masuk game, apa kita punya plan? Mining? Farming? Start timer? Okay. Oh yeah, right. Oh, Copper Road. Okay, now I remember. First makan. Okay. Yeah, farming penting sebab we need food. Okay. Alright, everything is calm. Okay. Okay, at least kita dah jumpa lembu semalam. Okay. Okay, kita kena remember, kena ingat untuk tanam. Yes. Oh, you know what? Sebab kita punya farm ni dekat luar ni kan, villager tak boleh masuk sebab ada pagar kan kat situ. So, bawang boleh letak lah komposter dekat sini kan. Okay. Kita kena kumpul banyak iron lagi lah untuk buat hopper. Sebab I don't think kita ada. Ada 8. Damn. Oh, food. Yes. Yup, kita tak ada iron. Okay, for now kita makan potato boleh kot. Yang lain kita wheat ni kita bagi dekat animals. Bila nak besar anak-anak? Lup. Okay, kita mulakan hari kita dengan farming. Okay. Oh, banyaknya carrot. Kita perlukan carrot ke banyak-banyak? Unless kalau kita ada banyak gold untuk buat golden carrot. Tapi tak apalah. Satu hari nanti. So, tanam je lah. And ui, 41 carrot. Damn. Oh, you know what? Kita boleh pagar farm yang kat belakang tu. Oh, kalau bawang tekan shift dia terus craft daripada sini Faham? Understandable. Oh, bawang tengok kucing tu, bawang teringat. Kita kena buat barrel untuk buat fisherman. Fisherman punya villager. Sebab I need fish. I need fish for the cats. You kenapa ada? Siapa yang tak ada kerja Yeah, boy. 3 Aish cincah. Boleh reset tak? Oh, coal. Yes. Trade. Yay, I got my first emerald. Wait, berapa? Oh, wait a minute. Why did I do that? Cook. Berapa persen? Aish cincah. So, I lost all my coal. Aish cincah.
Okay, kita boleh buat another farm. Another fisherman. The music goes hard. Who else yang jobless? I'm just going to put it here. So siapa-siapa nak kerja, boleh lah. Macam mana ni? Banyak pula pokok je. Okay, I think this is good enough. Hi kambing. What up? Macam mana pokok ni boleh macam tu bercantum? What zombie? Scary sound. Alright, mana boleh buat macam tu bawang? Apa bawang ni? Kenapa muzik senyap tiba-tiba? Tacut. Okay. Sambung kat sini. Like that. And then kat sini. And then don't forget the torch. Right. Yay! And then buka je lah. Yeah. Kucing. Okay. Ada lagi tak potato? Ada. Okay. Nice. Okay. Kita ada berapa ketul villager Oh, dah ada 2 fisherman. Okay, ni yang bawah dah trade tadi. Bro. Oh, you know what? Wait. Okay, kita boleh trade coal dekat yang abang ni. And then kita guna emerald untuk beli dia dengan dia ni. Kita perlukan lagi 2 emerald untuk dapatkan ikan. Okay. Alright. Good start. Oh. Bawang pernah baca somewhere yang kalau kita campur crops, like different crop macam ni, kita mixkan dia akan lagi cepat tumbuh. Betul ke? Ataupun itu hanya tipu semata-mata? Entah. Poisonous potato. Tak tumbuh lagi I guess baru sehari
Oh, I have coals. Bang. No, not you. Orang lain pula what? Bang. Yes, kejap. Hold. Yes, 3 emerald. Okay. Nicer. What the heck? Kita nak yang ini ke? Well, I guess so. Mahal betul nak dapat ikan. Oh gosh, how long will it takes me? I wonder. Tak dijual yang raw ke? Like not in a bucket. Mak tak tahulah kucing tu akan makan berapa ikan. But I don't think satu tak cukup. But I don't think satu cukup. That's the right word. Okay. So I think berbakikan a few minutes, marilah kita mining. We got food. Saya nak buat torch. Plenty of torch. Alright, let's go. Kita ada berapa diamond Bawa lupa. Kita save je lah dulu at diamond kita. Bawa rasa bawa nak sambung ketuk dekat yang semalam tu. Bawa lupa nak buat copper road. Aduh, dah terlajak dah turun. Okay, ni ada tough. Bismillah, diamond. Bismillah, diamond. Takutnya. Why so scary Minecraft? Why? Berapa jauh kita nak U-turn Oh, lava. Oh, redstone. Petanda. Okay, bawah tak ada ni. Kita tak ada screenshot.
thumbnail. Okay. Alright. Good enough. Okay, kali ni agak boring sikit lah. Tapi kita farming, which is okay lah, good progress. And then kita dapat sebiji ikan. Tapi bawa lupa nak buat copper rod. Okay, tomorrow. Kalau bawang tak lupa lagi. Sebiji ikan. Road tu dapatkan kucing. Bunyi lava makin kuat di situ. Aduh, diamond, come on. Last minute, surely. Itu bukan diamond. Ini different kind of blue. Biru merah. Where is the turquoise? Come on. I can see it coming. Come on. Oh man. Gelap. Man. Bawang nak U-turn tapi kalau bawang U-turn sekarang, what if like satu blok belakang deep slate ni ada diamond. There's a big possibility, you know. Just right when bawang U-turn, satu blok belakang tu diamond. There's always the chances, you know. Okay. Jomlah kita pusing sekarang. Ini scripted. Bro. Oh my. Okay, kita ada clip of the day. Dude, I swear, this is not scripted, okay? Oh my gosh. 4. I don't mind another... Oh. No, not that way. What I'm saying is, I don't mind another 6, 7 diamond. 6, 7, 8, 9, 10 maybe. Dude. And ada lava kat situ. If bawang tak U-turn and bawang terus. Oh my god. There's so many possibilities. There's so many chances. Okay. Okay, 5, 6. Could be egg vine. Oh, terkejut. Egg vine. Egg vein. Oh my god, bawa ingatkan diamond pickaxe bawang. 07 iron pickaxe. Ada lagi ke? 9? Oh, sorry. Torch. Oh my god, tinggal 1 minit. Kita end dekat diamond lagi ke? Oh my goodness. Lepas tu bawa masuk-masuk next episode je. Jumpa diamond. Mining diamond. Wow, such a treat. I love it. Kan best setiap hari macam ni. Tante ada lagi kan? Okay, tak ada dah berak. Wow. This is the real thumbnail, bro. Oh. That's a lot of diamond. Wow. Yippee. Okay, bawang tak tahu nak buat apa. I guess kita continue U-turn lah kot. Wait, 1, 2, 3, okay. Just a few seconds. Kita continue je lah a few blocks. Mana tahu jumpa another one. Dude, manifesting is real.
Sentiasalah manifesting korang punya diamond kalau tengah cari diamond tu. I'm so happy, can you tell? Cantiknya diamond ni. Kalau ada fortune lagi cantik kan? Oh my god, tinggal a few seconds. Well, I guess we can just end it here. Wah, cantiknya pemandangan kan? Yeah. So, I guess kita end dekat sini je lah ya. Oh my god. Bawang punya mulut ni sangatlah masin ya. Kalau selalu masin macam ni, dapat diamond, bagus juga But yeah, that's very nice. Ni dah 2 kali dah last minute kita jumpa diamond. So next episode, kita masuk-masuk game je, kita mining diamond. Bapak besok. Kan best hari-hari macam ni But yeah, next episode bawang kena ingat untuk buat copper road. Bawang asyik distracted je. Lagi-lagi bila dia jumpa diamond macam ni, memang distraction. But yeah, thank you so much for watching korang. See you tomorrow. Jangan lupa like, subscribe kalau belum subscribe, turn on notification bell, and jumpa esok guys. Bye.